Ya, saya terpanggil untuk membuat sedikit ulasan berkenaan dengan satu hantaran iaitu di Twitter. Di Twitter daripada Ustaz Ilyas Sharun yang mengatakan dalam 17 tahun saya membuat audit halal terutama di dapur hotel, dan banyak kali saya jumpa chef muslim yang menggunakan arak dalam masakan. Apabila saya tanya kenapa guna arak, chef jawab, jangan risau Ustaz, saya letak sedikit saja, tak mabuk pun. Lagipun proses memasak ini akan menyebabkan alkohol hilang, maka ianya halal, katanya dengan membuat fatwa sendiri. Ya, saya memang akui apa yang Ustaz Ilyas Sharun ni cakap, saya memang akui bahawa memang kebanyakan chef-chef menggunakan arak di dalam masakan. Memang saya akui ini adalah antara resepi SOP yang perlu dipatuhi dan patut dipatuhi. Dan memang ada juga chef yang berfahaman begitu, banyak chef yang berfahaman begitu, yang mengatakan bahawa bila kita letak alkohol, lepas tu dia akan menyejat dan menghilang. Dan ada dipakai fatwa mengatakan apabila kandungan alkohol di dalam masakan itu ada mengandungi 1%, dianya harus. Mana kau boleh tahu, mana kita boleh tahu berapa persen dalam ni masakan yang kita letak alkohol. Ini bukan masalah alkohol, ini masalahnya masalah arak. Memang ada yang tak faham. Ramai je chef-chef seperti pun, chef-chef yang popular tu pun tak faham benda ni. Sebab dia telah di brainwash, telah dibancuh kepala otak dia tu. Alkohol masuk dia sejat hingga 1% harus. Memang dibancuh pakai fatwa dan dalil-dalil tu. Jadi bila dibancuh, dia chef baru yang masuk belajar pun, yang masuk di bawah dia, bekerja di bawah dia pun, dia cakap benda sama. Benda ni jadi turun-temurun lah. Padahal dia tak faham. Alkohol is alkohol. Ada alkohol yang berbentuk etanol. Etanol tu itu alkohol yang berbentuk etanol tu tak najis. Tapi kalau engkau dah menggunakan arak, wine yang diperap, anggur yang diperap, red wine, cooking wine, yang chosen wine, Chinese wine tu, itu bukannya alkohol lagi, itu dah arak. Arak itu adalah sejenis najis. Mana boleh. Kalau orang yang belajar agama, faham tentang agama, arak adalah najis. Ada alkohol seperti macam etanol tu tak, dia bukan sejenis najis. Ni kalau dah bermain dengan arak, ia adalah najis. Dia tak faham, dia mengajarlah benda yang sama, cakaplah benda yang sama kat budak-budak baru. Memang saya akui perkara dia. Sebab tu saya mengatakan, saya tekankan benda ni, saya perjuangkan benda ni. Korang sudah-sudahlah makan dekat tempat-tempat yang tidak ada sijil halal ni, sudah-sudahlah. Janganlah makan lagi. Sebab saya perjuangkan benda ni, saya sanggup berhenti kerja, saya sanggup tak buat apa-apa, saya sanggup abadikan diri saya untuk benda halal ni. Sekarang saya 100% menumpukan pada halal ni. Saya nak pergi ke sana, pergi ke sini. Sebab saya dah berfikir masa-masa dah, kenapa saya perlu buat benda ni. Kenapa? Selepas saya mendapati anak saya, isteri saya pun terbabit dengan benda ni. Sedih saya. 7 hari 7 malam saya sedih. Dia terkantoi, terbocor rahsia dia makan dekat medium kuan. Sedih saya. Saya terbayangkan sup yang dia hirup tu, makanan yang dia makan tu, saya terbayangkan bagaimana realnya wine dimasukkan di dalam masakan, bagaimana realnya babi yang saya pernah rebus dan melihat orang makan. Saya terbayang benda-benda tu. Jadi hati saya rasa tak seronok. Dan saya terpaksa perjuangkan benda ni. Sebab bila melibatkan anak isteri, hati saya ni hancur sehancur-hancurnya. Dan saya marah dia orang ni, bukan sedikit saya marah, banyak lama saya marah. Dekat hampir sebulan saya tak tegur anak saya. Saya cakap lagi benda ni, saya ungkit benda ni sampai dia orang fed up. Kenapa korang boleh makan dekat medium kuan yang tak disediakan halal? Sebab saya terbayang dia menghirup kuah tu, dia makan benda tu, dia menghirup. Sebab saya tengok di bowl, benda tu di bowl, lepas tu tengok orang menghirup makanan tu, saya sedih. Jadi saya terpaksa perjuangkan benda ni, saya terpaksa buat dengan 1% sekarang, tumpukan benda ni. Ya, jadi korang sudah-sudahlah. Makanlah tempat muslim tu, perhatilah betul-betul, ya. Yang faham agama, ya. Jangan main makan je, terutama tempat bukan muslim. Bos dia bukan sentiasa cek dekat dalam kitchen tu, nak pula tukang masak Filipin, Vietnam, Myanmar. Kita mana tahu, tak tahu cross contamination ni berlaku. Ya, tolong.